أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sambung kepada pengajian kitab hadis 40, karangan hadis 40 peristiwa akhir zaman, karangan Syekh Abu Ali An-Nadwi, Syekh Fahmi Zamzam. Wanafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kerana kita sudah masuk kepada hadis yang ke-7. Mari kita bahas berkaitan dengan hadis yang ke-6, golongan anti hadis, yang mana tidak dapat tidak, kita tidak boleh ambil Al-Quran semata-mata. Kita wajib juga mengambil daripada hadis. Sebab mungkin daripada perkataan-perkataan daripada Al-Quran itu sendiri membawa makna yang mana tidak difahami oleh kita. Ada benda yang tidak faham, maka mesti dirujuk kepada hadis. Mesti rujuk kepada hadis. Cuma mari ada terbalik sikit, ada silap sikit pada perkataan quruk. Quruk tu hamba sebut berkaitan dengan kematian. Iddah mati isteri, iddah mati untuk lelaki 3 bulan. Quruk tu untuk orang yang kena cerai dah. Orang mati isteri 4 bulan, mati untuk lelaki 14 hari. Balik sikit kat situ. Cuma nak sebut pada perkataan quruk dekat situ, quruk tu makna dia difahami dengan 2 makna. Ada ulama kata maknanya maknanya suci, ada yang ulama faham maknanya haid. Maka tidak boleh kita ambil Al-Quran semata-mata tanpa merujuk kepada hadis. Jadi itulah perbahasan pada mari golongan anti hadis. Berlakulah pada zaman kita sekarang ni, orang ambil Al-Quran semata-mata dan menolak sumber hukum yang kedua, yang paling tinggi. InsyaAllah masuk kepada hadis yang ke-7, iaitu golongan yang sentiasa menang. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: la yazalu ta'ifatu min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Hadis rawahu Bukhari. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasalah di kalangan kamu akan ada golongan yang berjaya dalam perjuangan mereka, sehingga sampailah suatu saat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sentiasa berjaya. Hadis riwayat Bukhari. Ada sentiasa pada umat manusia, daripada umat Islam ini, golongan yang mana memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan kebenaran. Di kalangan ada manusia yang sedang rosak, maka ada satu golongan, satu kelompok yang mana berada di atas landasan yang benar, ala sabilil haq, di atas jalan yang benar. Jadi jalan yang benar ni adalah bertepatan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, walaupun dia pergi sore-sore, walaupun dia pergi sore diri, tetapi dia mana berada di atas wasilah jalan sunnah Nabi dan sunnah sahabat, maka dia tetap berada di jalan yang betul, walaupun seluruh dunia mengatakan sebaliknya. Maka dia tetap berada di atas jalan yang benar. Maka Nabi sebut, la yazalu ta'ifatu min ummati zahirin, sentiasalah, la yazalu maknanya adalah tidak akan sama sekali hilang. Itu makna dia, la yazalu, tak akan hilang, sehinggalah nak berlaku pada hari kiamat nanti, Allah matikan seluruh umat
orang Islam. Tidak, maksudnya akan sentiasa berterusanlah orang Islam ni akan menang. Ta'ifatu min ummati zahirin, sentiasa di kalangan manusia ni akan ada golongan yang berjaya, sehingga sampailah satu saat hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun, sehinggalah sampai satu saat yang dikehendaki oleh Allah mereka sentiasa berjaya. Keterangan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Umat Nabi SAW ni adalah umat yang terakhir. Tak ada dah Nabi ya ba'dah. Tidak ada dah Nabi selepas daripada la Nabiya ba'di. Nabi sebut kan, apa Nabi sebut, tidak ada Nabi dah selepas pada aku. Maka ini adalah umat yang terakhir. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memelihara kitabnya Al-Quran. Allah janji. Jadi kitab Al-Quran adalah panduan kepada kita sehinggalah kepada akhir zaman. Allah sebutkan dalam Al-Quran, nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan al-zikra, yakni Al-Quran, dan kami juga akan menjaganya. Wa inna lahu lahafizun, kami akan sentiasa menjaganya. Lagi menjaga ni dengan makna, adakah jaga pada perkataan sahaja? Tak. Menjaga pada perkataan, alhamdulillah, memang kita di mana-mana pun ni pun ada percetakan Al-Quran, kena ada saya makan dulu. Bahkan menjaga kepada makna yang difahami daripada Al-Quran juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala atas wasiat manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memastikan lahirnya generasi demi generasi yang akan memikul dakwah sehingga tetap wujud golongan mukminin di permukaan bumi. Kalau kita meneliti sejarah umat Islam mulai zaman permulaan penyebarannya hingga ke hari ini, bila mana Nabi SAW wafat, maka disebarnya Islam seluruh pelosok ke ke Spanyol, ke China, bahkan ada sebahagian pada sahabat sampai ke China penyebaran agama Islam. Ada di sana makam Sa'ad bin Abi Waqqas, kata salah, di China. Abang pernah baca satu artikel. Masya-Allah, maksudnya penyebaran Islam cukup luas sehinggalah kekal Islam, golongan Islam di China sampai ke hari ini masih ada. Dan sangat berpegang kepada agama Islam. Jadi bermulaan start pada zaman Sayyidina Umar, disebar luas agama Islam. Hingga ke hari ini kita mendapati bahawa umat Islam telah teruji sepanjang sejarah dengan ujian yang cukup berat. Ujian itu bermula daripada golongan musyrikin di Mekah. Masya-Allah. Ini golongan musyrikin di Mekah tolak Nabi sehingga halal Nabi, maka turun ayat Allah supaya berhijrah ke Madinah. Maka bila dibina ke negara Madinah, maka dibukakan balik Fathu Makkah, maka dibukakan balik Makkah. Bermula di situ. Dan kaum munafikin, Yahudi dan Nasrani di Madinah seterusnya melaksanakan gerakan riddah. Selepas Nabi SAW wafat, ada beberapa daripada orang Islam ni murtad balik. Jadi Islam ni pada waktu tu masih tidak stabil, terumbang-ambing ke sana ke sini. Lepas tu berlaku peperangan Jamal, peperangan Siffin di antara para sahabat. Perang habis, perpecah umat Islam. Majusi yang berselimutkan Islam, golongan Batiniyah, bila masuk kepada kerajaan Umayyah, masuk kepada kerajaan Abbasiyah, maka kerajaan Islam pada waktu tu dicampurin dengan golongan falsafah, golongan Batiniyah yang mana merosakkan Islam pada dalam. Walaupun macam tu, Islam tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan kelompok macam-macam, kalau kita tengok bercelaru umat Islam pada waktu tu, sehingga ke Imam Al-Ghazali rahimahullah menolak golongan-golongan Batiniyah ni. Tapi makna kata kuat sangat sehingga tak mampu. Kuat sangat golongan falsafah yang masuk, sehinggalah Mu'tazilah sendiri yang mana dipegang kepada kerajaan Abbasiyah yang mana dikawal oleh Khalifah Al-Ma'mun, menjadikan Mu'tazilah itu adalah mazhab khilafah. Ini bahaya. Mazhab yang berpandukan kepada akal, yang mana tidak yang
meletakkan wahyu ni sebagai sumber yang kedua. Akal ni mesti nombor satu. Ini wahyu lah. Golongan falsafah, pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani. Kalau kita tengok kan, waktu kerajaan Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun, dia terjemahkan seluruh kitab-kitab daripada golongan Yunani dan sebagainya untuk dimasukkan ke dalam kerajaan Abbasiyah. Bahkan dibayar dengan duit yang cukup banyak, beberapa dinar emas, supaya diterjemahkan kitab tu ke dalam bahasa. Ini antara sumbangan daripada al-Imam Khalifah Al-Ma'mun. Tapi dia ni Mu'tazilah lah. Dia banyak menterjemahkan teks-teks daripada Yunani, daripada India, daripada seluruh negara untuk bangunkan kerajaan baru itu. Ini bangunnya satu kerajaan dengan ilmu. Tamadun pemikiran Yunani, serangan bangsa Mogol dan bangsa Tatar yang menghancurkan tamadun Baghdad Abbasiyah. Jadi bila mana Abbasiyah pada waktu tu suruh maju dah dengan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ni adalah perpustakaan yang mana kata sebagai pada pengarah, dia kata Baitul Hikmah ni adalah tempat rujukan dunia, perpustakaan yang mana semua jenis ilmu semua ada kat situ. Bahkan ada dikatakan bahawa Baitul Hikmah ni adalah tempat dia panggil tempat cerapan bintang yang pertama di dunia. Orang panggil apa? Teleskop, panggil balan cerak. Balan cerak yang pertama di dunia untuk tengok bintang. Hebat, cukup hebat. Tapi bila mana datang tentera Mogol, tentera Tatar ni, Hulagu Khan ni kan, maka dia hancurkan habis dengan sejarah-sejarah, kitab-kitab semua dibuat di sungai. Sehinggalah sungai tu dakwah hitam. Banyak sangat dia punya kitab-kitab. Sehingga ada sebagai kata 1 daripada 1000 kitab hanya dapat selamatkan 1. Maknanya 1000 tergelak dapat selamatkan 1. Cukup banyak. Kalaulah ada lagi kitab-kitab tu pada zaman sekarang ni, mungkin dunia ni akan lebih maju. Sebab dunia ni ilmu-ilmu daripada tamadun Islam ni sudah masuk kepada tamadun Eropah selepas pada tu. Jadi kalau dia dapat ilmu ni, boleh jadi dunia ni lebih dahsyat lagi pada kalau kita nampak pada hari ni. Kalau ni pun dahsyat dah ni, dengan AI, dengan macam-macam lah ni, robot macam-macam. Okey. Pada pertengahan abad ke-6 Hijrah, begitulah halnya dengan penyembelihan beramai-ramai terhadap kaum muslimin ketika berlakunya kejatuhan kerajaan Islam di Andalus Spanyol. Jadi waktu tu Islam ni antara kerajaan yang hebat adalah kerajaan Umayyah di Andalus. Pada waktu di Baghdad adanya kerajaan Abbasiyah, tetapi adanya kerajaan Umayyah di Andalus. Adanya lahirnya Granada, Barcelona. Sebagai kita kata, Barcelona ni antara tempat yang mana benteng kerajaan Islam di Sepanyol. Maksudnya kuat sangat kerajaan Islam di Sepanyol pada waktu itu. Dan lahirnya seorang tokoh yang dinamakan Al-Imam Ibn Rushd Al-Hafid. Al-Imam Ibn Rushd Al-Hafid ni seorang ulama falsafah yang mana bermazhab Maliki. Dia ni cukup hebat dan dia mengarangkan satu kitab dinamakan Faslul Maqal, yang menggabungkan di antara akal dan syariah Islam, agama. Akal dan agama. Maka tamadun Eropah yang mana berdekat dengan Andalus pada waktu tu, Spanyol pada waktu tu, dekatlah sebab dia berada di Eropah pada waktu tu. Kalau ni kat Spanyol, Barcelona, Real Madrid, macam-macam lah. Orang tahu, orang suka bola dia tahu lah. Jadi banyaklah orang-orang Eropah masuk ke dalam tamadun Andalus untuk belajar. Sehinggalah pada waktu tu orang yang mana mengaji ilmu-ilmu daripada tamadun-tamadun Islam wajib mengikuti cara hidup orang Islam. Orang yang mengaji tradisi dalam keilmuan, kalau orang Islam pakai serban, orang Eropah juga wajib pakai serban.
nak tunjukkan bahawa ini adalah tanda keilmuan seseorang. Sehinggalah kalau kita tengok ada seorang tokoh daripada tamadun Eropah dinamakan Fibonacci. Seorang yang mana pakar dalam matematik, dia banyak menuntut ilmu daripada tamadun Islam juga. Kalau kita tengok gambar dia pada hari ni, dia pakai serban. Kerana serban ni asalnya daripada tradisi keilmuan yang mana diterjemahkan daripada serban tu. Jadinya pada hari ni di universiti berlakunya convocation dan sebagainya, kita pakai ni truk ni, kita pakai ni orang lepa ni. Hakikatnya benda tu adalah tempat diletakkan Al-Quran. Nak orang ni sudah khatam, sudah mendapatkan ijazah daripada guru, maka guru akan letak Quran bahawa sumber tertinggi kepada Islam adalah Al-Quran. Maka tapi orang kita ni lepa, masya-Allah. Ambos dia amat tak lepas. Waktu kamu tak lepas. Sebab kita tahu sejarah macam mana. Dan jubah tu adalah daripada jubah tradisi Islam. Semua sekali. Jadi semuanya diambil daripada tamadun Islam sehingga kekal pada hari ini. Cuma di protokolkan lah pada dalam ini, dirasmikan. Ada macam-macam lah. Dirasmikan jadi convocation. Maka bila mana kerajaan Andalus jatuh sebab apa? Sebab diserang oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabel. Ini untuk sejarah Islam cukup perih. Maka dibunuh habis orang Islam ni. Masya-Allah. Dibunuh. Orang Islam dibunuh. Bahkan dipaksa untuk masuk ke dalam agama Kristian. Bahkan sebagai kita apa pernah baca satu buku, dia kata kalau tak masuk kepada agama Kristian, maka ni raja ni sendiri arahkan tentera untuk letak di setiap rumah, letak babi. Kepala babi dia potong, letak di setiap rumah. Nak lawan kepada Islam ni, jangan masuk. Bahkan kena wajib masuk ke dalam agama Islam. Tapi ulama kata apa dah? Walaupun negara Islam tu, dari kitab Bughyatul Mustasyidin, dia kata walaupun negara Spanyol tu sudah ditakluk oleh orang bukan Islam pada zaman sekarang, tapi negara tersebut ataupun daerah tersebut tetap dinamakan Darul Islam, sebab negara tersebut pernah dipertahankan oleh umat Islam. Jadi satu negara tu atau satu daerah yang mana pernah dipertahankan umat Islam, walaupun selepas daripada tu dia telah jatuh kepada orang bukan Islam, maka tempat itu tetap dinamakan negara Islam. Jadi Sepanyol masih dikirakan negara Islam dalam kitab Bughyatul Mustasyidin. Jadi Malaysia negara Islam ke tak? Malaysia negara Islam lah. Orang kata Malaysia negara sekular, tak, Malaysia negara Islam. Palestin, Israel, tetap Israel tu yang mana negara haram tu tetap dia adalah negara Islam, walaupun nama dia yang tak sepatutnya ada tu. Dia tetap Palestin yang mana adalah negara Islam sehingga pada zaman sekarang. Okey. Jadi begitulah dengan penyembelihan beramai-ramai terhadap kaum muslimin ketika berlakunya kerajaan Islam di Andalus, dan seterusnya disambung dengan pengaruh imperialis barat terhadap dunia Islam. Jadi imperialis barat pula, bila mana banyak dah kerajaan Islam ni jatuh, semua ilmu masuk kepada tamadun Yunani, tamadun Eropah, banyak mengaji kitab-kitab ni. Bermula di situlah lahir sekularisme ni. Sebab orang Kristian dia tak suka kepada golongan gereja ni, sebab dia sudah ditekan beratus tahun. Jangan berfikir hanya terima apa yang Bible kata. Bila masuk ilmu daripada Islam, ilmu daripada Al-Imam Ibn Rushd tadi, yang mana gabungkan di antara agama dengan akal, maka sampai kepada negara Eropah hanyalah akal sahaja ditolaknya agama. Maka berlakulah sekularisme. Sebahagian daripada golongan daripada Kristian, dia bakar kitab Imam Ibn Rushd ni kerana bawa bid'ah, katanya. Bawa bid'ah. Maka lahirlah golongan Kristian Protestan, yang mana protes kepada gereja Ortodok pada waktu itu. Maka lahirlah Renaissance dipanggil, kebangkitan ilmu di tamadun Eropah
sehinggalah lahir kapal wap elektrik macam-macam lah. Lahirlah apa dia, orang kita kenal Thomas Alva Edison hok lah cipta lampu tu. Sehinggalah lahir banyak macam-macam. Lahirnya kapal wap, maka berlakunya imperialis barat untuk pergi berjajah kepada dunia Islam. Sehinggalah sampai di tanah Melayu. Ni panjang ambil baca lah. Baca. Okey. Dan disambung dengan pengaruh-pengaruh imperialis barat terhadap dunia Islam, gerakan Zionis Yahudi dan misioneri Nasrani yang mempunyai alatan dan kemudahan yang banyak, seterusnya serangan dari segi pemikiran, kebudayaan dan sebagainya. Yahudi pun mula masuk kepada Khilafah Uthmaniyah, nak ambil sikit tanah daripada Palestin. Juallah kami sikit tanah di Palestin ni. Tapi Sultan apa nama? Sultan Mahmud kedua, dia kata kami takkan jual negara Palestin tu. Maka dia buatlah lahirnya Mustafa Kamal Atatürk, orang yang mana lawan kepada kerajaan Khilafah Uthmaniyah dan menjatuhkan Khilafah Uthmaniyah. Maka terbukalah dan dipengaruhi dengan gerakan Wahabi di Arab Saudi, yang mana lahirnya, maka naiklah khilaf pemerintahan di Arab Saudi. Maka hasil daripada pemerintahan di Arab Saudi itu lahir, maka daripada Arab Saudi inilah membuka tanah di Palestin. Orang Yahudi dapat tanah sikit Palestin hasil daripada kerajaan Wahabi di Arab Saudi. Maka sehingga sekarang inilah dijarahnya umat Islam. Okey. Kemudian umat Islam pula diserai daripada segi bankingnya. Dunia banking ni, bank tu asalnya tempat orang ambil riba. Bank. Mana bank tu? Lepas tu daripada segi pemikiran, daripada segi kebudayaan dan sebagainya. Okey. Walaupun ujian yang sangat dahsyat ini telah melanda umat Islam sepanjang sejarah, namun mereka masih wujud, masih lagi mempunyai identiti, peranan yang hebat di dalam peta dunia hari ini. InsyaAllah Islam kekal. Kalau kita tengok pada sejarah Islam, waktu Mu'tazilah tadi, kerajaan Abbasiyah, Mu'tazilah mencengkam kepada dunia Islam di Abbasiyah, lahirnya satu tokoh dinamakan sebagai Al-Imam Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wasilah kepada Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi SAW. Abu Hasan Al-Asy'ari ketika mana dia berada dalam Mu'tazilah, dia ni jadi ulama dalam Mu'tazilah, maka dia bermimpi berjumpa Nabi SAW. Nabi kata, selamatkan akidah aku dan akidah para sahabat. Hak yang kita nyanyi sifat 20 tu. Maka Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pun ditanya kepada guru dia tak boleh jawab, ada kisahnya. Maka dia bermunajat pada Allah 15 hari 15 malam dalam rumah dia. Maka selepas pada hari ke-15 tu, maka dia keluar kepada di atas mimbar, naik atas mimbar, dia pecah jubah dia, aku keluar daripada mazhab Mu'tazilah. Maka memulakan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, mengikut kepada wasilah para nabi, wasilah yang betul, atas manhaj yang betul. Maka diikut kepada mazhab Ibn Kullab pada waktu itu. Kemudian mengasaskan balik fahaman yang mana di atas sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dia terjemahkan balik sahaja. Dia peloporkan balik sahaja. Akidah tu ada dah, cuma dihidupkan balik. Maka kekallah perbahasan tu sehinggalah kita pada hari ini. Okey. Walaupun dia kata, namun mereka masih wujud dan masih lagi ada identiti dan peranan yang hebat di dalam peta dunia hari ini. Walaupun Islam ditekan, bahkan bagi ilmuwan kata, umat Islam berada di titik paling rendah pada hari ini. Paling rendah. Orang Islam hanya tekankan ilmu pada sudut agama saja. Bahkan ada sebagai orang Islam kata, agama duk sejik ya. Maka dia ambil pengaruh pada sekular tu. Agama daripada di masjid sahaja. Itu bercanggah dengan akidah Islam. Walaupun di hari ini ada di kalangan umat Islam yang tidak mengambil berat terhadap agama mereka. Bukan ada, memang ramai, masya-Allah. Cukup ramai. Sehingga orang Islam ni sendiri terpengaruh kepada gaya hidup barat ni. Tetapi masih ada golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama dan memperjuangkannya.
Masih ada di kalangan ni orang yang mengaji mari kepada masjid, orang yang mengaji kepada pergi menuntut ilmu, di antara golongan yang mana diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana masih nak menekankan kepada ilmu agama ni. Dan pada akhirnya umat Islam ni akan jadi golongan yang mana ghuraba, yang asing di kalangan orang-orang yang asing di akhir zaman. Hak tak asingnya adalah orang yang mana ikut kepada kelompok Yahudi dan Nasrani, cara hidup Arab. Sedangkan mereka tidak akan redha kepada kita. Lan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tak akan redha sehinggalah kita ikut cara hidup dia. Walaupun ramai di kalangan umat Islam yang telah hancur moral dan akhlak dan adabnya, tetapi masih ada lagi golongan yang berakhlak tinggi dan berkerti luhur, yang mana mengikut kepada silsilah tariqah ataupun silsilah manhaj di atas manhaj jalan Nabi SAW, iaitu berteraskan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang kita sebut ni, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni ada 3, iaitu yang pertama mestilah akidahnya sifat 20, akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua salah satu daripada 4 mazhab, dan yang ketiga di atas manhaj Imam Ghazali dan Imam Al-Bujunaid Al-Baghdadi. Walaupun syiar-syiar Islam telah dipijak-pijak di sebahagian tempat, tetapi di tempat yang lain syiar Islam masih lagi gagah dan teguh. Walaupun lah ni Islam ni semakin lama semakin kita tengok Islam ni di Asia ni makin lama makin rosak Islam di Asia ni. Tetapi Islam di barat, walaupun dipegang oleh pemerintah yang orang bukan Islam, tetapi masyarakat Islam semakin banyak berkembang, bahkan semakin banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Cukup ramai. Tapi di Malaysia semakin lama semakin jauh daripada Islam. Walaupun di Malaysia ni adalah negara Islam, diperintah oleh para sultan yang beragama Islam. Sultan itulah pemerintah yang terakhir. Maksudnya dia adalah wasilah daripada kerajaan Khilafah Uthmaniyah, bahkan sambungan daripada Khilafah Nabi SAW. Para sultan ni disambungkan. Tapi hak ni nak dijarah balik ni. Jadi hak ni kita kena jadi benteng kepada para sultan. Tak kira lah parti mana ke. Kalau dia bercanggah dengan para kesultanan, maka parti tu kena ditolak. So hak ni adalah benteng terakhir kepada Islam tu sendiri. Kita boleh tengok di Selangor, kerajaan titah dah, jangan buat ladai babi, nak buat juga, dia korek juga cara nak buat juga. Itu adalah benteng terakhir kepada Islam. Kena jaga. Tak kira lah parti mana pun. Jadi kalau dia bercanggah dengan sultan, kena tolak. Sebab sultan ni adalah menjaga kepada agama Islam. Okey. Dia kata, walaupun aktivis-aktivis Islam ditindas dan diseksa pada satu tempat, tetapi di tempat lain akan disanjung dan dihormati. Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap dari permukaan bumi hinggalah sampai pada masa yang dikehendaki oleh Allah. Orang Islam tak lenyap sehinggalah ke akhir zaman. Bahkan ulama kata orang yang mana mengikut kepada Al-Imam Mahdi nanti semua daripada awliya Allah Ta'ala. Maksudnya Islam ni akan kekal sehingga muka bumi. Dan wali-wali Allah ni tak akan ada daripada golongan Wahabi. Sebab Wahabi tolak tasawuf, tak akan ada. Tidak akan ada. Makna kata ulama Asy'ariyah akan sampai ke akhir zaman. Kalau kita tengok kerajaan Islam pada waktu zaman dulu, kerajaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih seorang yang berwawasan Asy'ari, sifat 20 tu. Walaupun nak masuk kerajaan Konstantinopel tu payah, Allah bagi karamah kepada dia. Boleh hakak ni, boleh hakak kapal naik bukit ni, masya-Allah. Akak nak kapal ni, bukit dah turun dan buka kota Konstantinopel pada waktu tu. Okey, tak apa kita baca. Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap daripada permukaan bumi hinggalah sampai satu masa yang dikehendaki oleh Allah. Maka pada masa itu Allah akan mematikan seluruh umat Islam dengan tiupan angin yang mematikan setiap jiwa yang beriman. Jadi pada akhir zaman Allah akan matikan, ada datang satu angin yang lembut, maka adanya iman dalam diri setiap orang, maka akan dimatikan setiap orang itu. Maka yang tinggal hanyalah kafir dan musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana akan merasai kiamat.
Jadi kalau tinggal kita pada waktu tu tidak beriman, wa'iyazzubillah, pun jaga semua akidah pada akhir zaman ni. Makin lama makin rosak. Kalau boleh nak mati lalu. Tak saya tengok pada fitnah akhir zaman ni. Maka yang tinggal pada hari itu hanyalah orang-orang kafir dan orang-orang yang jahat. Maka pada saat itulah berlakunya hari qiyamah. Maka banyak taubat pada Allah Subhanahu wa taala sebelum mana naiknya matahari, sebelum daripada sebelah barat, maka ditutupnya pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini berkaitan dengan hadis Nabi. Sekali lagi kita baca, la yazalu ta'ifatu min ummati zahirin hatta ya'tihum amrullahi wa hum zahirun. Sentiasalah ada di kalangan orang Islam yang berjaya, yang mana bila sampai satu saat yang dikehendaki oleh Allah, sentiasalah mereka ini berjaya. Jaya berada di atas jalannya, yang lurus. Nabi kata dah, umat aku terpecah 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya berada di dalam neraka melainkan wahidah, wahiyal jamaah, iaitu orang yang berada di atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kelompok yang ramai di kalangan umat Islam iaitu Sawadul A'zam, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini kena jaga. Jadi tanya balik, kita ni ahli sunnah ataupun tak? Tanya balik, kita ni ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak? Adakah kita melazimi pengajian ataupun melazimi akidah sifat 20, fiqh Syafi'i ataupun tasawuf Ghazali, ataupun kita melazimi ataupun tidak? Maka orang yang melazimi berada di atas tariqah ahli sunnah wal jamaah, jalanan ahli sunnah wal jamaah. Wallahu alam wa ilmuhu atam. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.